Okey, saya baru saja bergelar persara pada usia 40 lah, pada bulan 1 yang lepas. Sebab dalam kerajaan kita memang boleh bersara awal lah, 10 tahun bersara, 10 tahun perkhidmatan dah boleh bersara kalau umur dah 40. Tapi sebenarnya perjalanan saya dengan BE bermula ketika saya part time, dan sebenarnya saya tak ada niat pun nak buat BE langsung. Sebab ketika saya kenal BE tu, saya memang stokis untuk satu brand dan perniagaan lain. Dan ketika tu perasaan je lah, perasaannya setia untuk brand tu. Sebab kalau tengok carta sentiasa nama di atas tau. Jadi dia panggil selesa dalam keadaan tak selesa. Sebab bila dah kenal peluang kat BE, jauh beza apa yang BE tawarkan. Jadi saya ni sebenarnya secara pekerjaannya memang menjaga usahawan agensi kerajaan. Jadi kita buat analisis, kita yang bagi coaching untuk usahawan ni buat bisnes apa. Tapi kita sendiri tak ada bisnes tau. Jadi saya pernah 2 kali jadi master stockist untuk 2 brand yang berbeza. Jadi kita rasa masa tu saya punya perasaan macam tak ada ownership. Kita jual barang orang. Jual barang orang itu kiranya side income lah. Dan sentiasa jadi master stockist kan. Saya brand yang pertama pun saya jadi master stockist juga. Dan kena buka kedai. Dan kalau kita ni franchise manusia, masa dulu tu kita buka kedai kena mengikut macam mana spek founder tu nak. Dia kata saya nak setting kedai ni mesti gaya masuk, perasaan masuk macam ideal. Kena invest, kena labur duit kita sendiri. Tak, bukan pasu dia kata nak kena naikkan papan tanda, nilai kena kos sekian-sekian. Lantai tak boleh lantai simen, nak lantai kayu. Jadi semua investment kita. Jadi masa tu saya rasa betapa peritnya overhead yang tinggi. Tapi untung sales 6 angka. Tapi kita punya kos terlalu banyak. Sampaikan saya rasa lebih banyak penat daripada untung. Bukan tak cukup, tapi kita rasa tak apa, kena syukur. Sampailah masalah dengan master stokis ni, kita bersaing dengan headquarter sendiri. So saya tinggalkan bisnes tu, buat bisnes lain, stokis juga, masalah benda yang sama juga. Jadi bila kenal BE, saya mulanya hanyalah sebagai pengguna, bukan saya yang guna, mak yang guna. Bila kenal peluang tu, rasa mudahnya bisnes ni tanpa perlu kita beli stok. Itu yang paling terasa sekali bab beli stok. Sebab kalau siapa yang pernah bisnes stokis skincare, saya pula stokis skincare yang organik kan. Satu SKU tu modalnya pun dah RM75. Jadi bila tiba-tiba tak terjual sebab HQ jual lagi murah, saya rasa nak campak je semua tu dalam sungai dengan kos yang beribu-ribu. Jadi benda yang saya paling pantang sekali kalau berniaga nak kumpul stok lah. Tiba-tiba BE tak payah buat stok, sangat rasa selesa. Dan saya lagi satu, saya suka tentang sistem pendidikan dia. Sebab saya memang buat training kan. So saya tertarik lah, tak perlu buat SOP sendiri, tak perlu kaji, maksudnya kumpulan sasar semua. Bestnya BE ni. Lepas tu lagi satu saya suka sebab ketika saya dalam diambang sama ada saya nak start bisnes stokis, dan ditawarkan masa tu upline saya ajak buat BE, ada kawan lain ajak saya jadi founder. Masa tu kita rasa inilah yang kita tunggu selama ni kan, bertahun-tahun jadi master stokis. Dan saya memang nak perasaan ada ownership brand sendiri. Saya memang dah plan lah dengan kawan tu untuk sama-sama bina satu brand yang lain. Tiba-tiba saya boleh semudah itu lepaskan dan pilih BE. Saya pun rasa pelik dengan diri saya sendiri. Maksudnya benda yang sama ni kita ingat, kita nak, kita kejar, tapi rupa-rupa kita boleh lepaskan bila nampak peluang yang baik di BE. Sebab glamour je lebih perasaan ownership tu kan. Oh, bestnya jadi founder. Tapi kos dia memang mencekik. Jadi bila dah join BE 2012
2023 Januari, gaji income pada BE tu lebih besar daripada saya bekerja Jabatan Kerajaan 14 tahun pada ketika tu. Rasa macam tak percaya. Sangat-sangat terkejut dengan tawaran yang BE boleh tawarkan. Lepas tu bulan ketiga boleh dapat cash money 5 angka. Takkan dapat kalau saya teruskan bekerja. Saya takkan dapat benda tu. Walaupun kita berbakat macam mana pun, kita tak boleh nak capai. Sebab apa yang ada di BE takkan ada dekat makan gaji, iaitu kita takkan boleh tawarkan pada orang jawatan kita, betul tak? Kita tak boleh, kita nak bagi awak jadi pengarah, awak ambil lah, saya nak di mana, tak boleh. BE kita boleh, semua orang boleh capai benda yang sama kita capai. So saya sangat suka dengan sistem yang fair. And bila saya dapat travel, saya sebenarnya mula-mula berbelah bahagi juga. Maksudnya, betul ke yang upline cakap pergi travel BE ni best? Satu, sebab saya memang jaga export. Maksudnya saya keluar negara tanpa atas dasar kerja kan. Tapi kita dapat all the perks of accommodation yang best, semua. Lepas tu saya juga memang masters dekat abroad. Jadi kita memang suka dah berjalan. So kita macam dah ada comparison BE punya travel ni best ke tak kan. Tiba-tiba bila pergi kat BE, satu yang paling best sekali, walaupun masa tu Hong Kong, Macau, negara yang saya tak expect pun nak pergi. Tapi sebab kita tak pergi bekerja, kita tak ada macam lawatan hilang ke, tiba-tiba kena buat mesyuarat penyelarasan antara jabatan ke, tak ada. Memang betul-betul have fun, seronok-seronok je. Lepas tu kenal dengan kawan-kawan lain yang semuanya sangat, kita boleh jadi diri sendiri. Kalau orang bekerja mungkin faham kot perasaan saya. Kita kadang-kadang kena maintain certain level of image. Kita kena jaga diri kita untuk macam mana kan. Tak ada kat BE, you just be yourself. Dan masa Hong Kong pula first time masuk Disneyland kan. Semua orang jadi kanak-kanak kan. Semua orang jadi, orang kata unleash your apa tu boy, your the kids in you kan. So kita rasa macam dunia baru. Saya tak berpatah balik. Saya memang nekat saya nak full time. Cuma saya tidak dibenarkan lah pada ketika itu. Lepas fight untuk dapat, saya just nak full time sahaja kat BE. Sebab macam yang semalam kita pernah dengar pada founder, pada mentor kami, kita tak boleh part time terlalu lama. Jangan ambil masa part time terlalu lama. So saya akhirnya berjaya juga berjuang dengan air mata untuk membebaskan diri. Jadi kalau orang mencari maksud time freedom pada saya as simple as saya boleh hantar mak saya ke hospital tanpa minta dengan sesiapa pun. Saya tak perlu menagih simpati, nak kena cerita apa masalah kita, just for the sake of kita nak guna masa kita tu untuk diri kita. Kita kena justify ke orang. Saya rasa itulah kebebasan yang paling mahal. And this travel ke Beijing ni is my first travel. Saya tak perlu minta kebenaran keluar negara dengan ketua jabatan. Oh, memang perasaan dia macam satu liberation. Kita kena, orang kata, buat apa saja supaya akhirnya orang akan sign borang kita boleh lepas kita pergi. Oh, perasaan dia sangat bebas, tahu tak? Perasaan kita boleh nak buat apa dengan masa kita tu adalah satu kebebasan. So itulah time freedom saya dapat di BE. Dan semenjak Hong Kong sampai sekarang pun tak pernah miss setiap kali travel. Alhamdulillah. Itulah cerita saya, YB saya. Apa lagi kita cerita? Okey, target untuk Seoul nanti insya-Allah kita cuba nak bawa dalam 6 orang. Okey, doakanlah. InsyaAllah kita cuba bawa dalam 6 orang. Lagi kita cerita apa lagi? Habis dah kan? Okey, itu saja.